Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Warnes Machinery. Okey korang. Hari ni saya nak bagi tunjuk kat korang cara pemasangan power sprayer Victa. Bateri power sprayer brand daripada Victa TS20 Turbo. Okey, untuk Victa TS20 ni dia ada function untuk mixer racun dia sendiri. Kalau korang siapa-siapa yang tak tahu lagi untuk jenama ni, tak tahu cara nak pasang, tak tahu cara nak pakai, let's go, kita tunjuk macam mana cara nak pasang dan cara nak guna dia. Tapi sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Let's go. Okey korang, pertama kita nak buka luar. Dalam luar daripada luar kotak dia ni pun, daripada kotak dia kita tengok dekat luar ni nampak macam smart cantik daripada color kotak pun cantik. Kita tengok daripada luar pun nampak menarik okey. Tapi kita tengok dulu gambar dekat luar dengan dekat dalam sama tak menarik dia. Okey, kita buka dulu dalam kotak dia korang. Ini untuk Victa power sprayer bateri untuk model yang terbaru dia. Tapi yang ni memang okey lah kalau pada saya lah, tapi tak tahu pada korang. Kalau pada saya memang cantik. Okey, paling pertama sebelum kita tunjuk dia punya enjin, korang boleh tengok spare part nozzle. Nozzle pun banyak gila dia bagi korang. Betul-betul banyak So dia tak kedekut dengan spare part dia. Lagi dia ada bagi dia punya charger korang. Charger ni sangat penting sebab dia ni bateri power sprayer. Dia guna bateri, dia kena charge. Lagi ada gun. Gun dia bukan macam biasa-biasa punya lah. Dia punya gun macam Kak Was punya korang. Yang ni boleh tembak jauh kan. Boleh tembak lagi kembang. Ni yang cun. Lagi korang, masih ada lagi dia punya gun. Dia punya gun masih ada lagi. Memang tak cukup satu untuk power sprayer Victa ni, memang tak cukup satu dia punya gun. Lagi ada. Korang tengok. Boleh panjang lagi korang ni Boleh panjang lagi dia punya gun. Nampak? Yang ni dia punya gun panjang. Untuk yang ini sajalah. Panjang lebih kurang dalam 1 meter. Dia punya material pun tebal. Berat juga kita pegang pun rasalah. Okey. Lagi dia ada bagi dia punya sandang mesti ada sandang. Sandang dia dengan dia punya hose. Lepas tu kita cuba keluarkan dia punya. Ada lagi satu korang gun dia. Ada lagi satu dia punya gun. Allah. Ni dia punya gun. Okey. Last kita keluarkan dia punya power sprayer. Hidupkan biar korang boleh tengok macam mana dia punya cantik, dia punya dalam Bukan, tarik je. Lawa. Ada warranty, ada manual book. Dengan ada satu lagi extension korang. Kita letak kat sini. Kita buka. Kita tengok depan dia macam mana korang. Daripada belakang kita nampak macam robot Okay. Memang cantik. Ni, kita pusing. Memang lawa korang. Lawa memang cantik. Yang ni Victa TS20. Yang ni dia boleh mixer racun. Selalunya kan, kalau yang lama punya, korang masuk air, korang masuk sukatan racun, lepas tu korang kacau-kacau. Kacau macam tu kan. Yang ni, dia tak payah lagi kacau-kacau korang. Tak payah kacau-kacau lagi. Okay. Ni senang. Dia ada mixer dia. Lepas tu kita tengok lagi apa barang yang ada kat dalam. Ada lagi dia punya handle. Dengan yang ni untuk penahan badan dekat belakang. Biar tak sakit. Ni handle dia korang. Ni selalunya banyak yang susah nak pasang dia punya handle lah. Tapi kita tunjuk cara dia. Okay. Ni. Sebelum kita pasang korang. Sebelum saya pasang untuk spare part dia. Saya nak tunjuk kat korang. Apa itu power sprayer Victa TS20 Turbo Mixer. Kalau korang nak tahu apa mixer tu, yang ni korang. Kat dalam tu, dia ada mixer dia. So, bila kita tekan dekat sini, korang boleh tengok. Yang di sini ni, dia boleh adjust. So, bila kita tekan on, bila kita tekan on, dekat sini, dekat sini, dia punya digital bateri boleh tengok. Dekat sini kita boleh tekan, dia akan pusing. Nampak tak? Pusing kan? Dia akan pusing. Bila kita adjust ni, contoh. Dia akan pusing, okay?
Itu function untuk mixer dia. So mudahkan korang lah. Mudahkan korang siapa-siapa yang nak meracun, tak payah lagi kacau-kacau lah. Okay. Kita letak lagi telefon ni. Lepas tu kita bagi tunjuk cara pemasangan dia pula korang. Yang paling pertama kita nak pasang ialah dia punya handle. Handle ni kita nak pasang dulu. Nak pasang daripada belakang ke depan ke? Saya rasa nak pasang tu daripada depan. Okay, nak pasang yang ni memang untuk handle dia ni memang susah sikit lah. Tapi kita buat senang lah. Macam mana pun caranya kita nak buat senang. Tolak daripada depan. Okay. Macam mana pun caranya kita nak buat senang. Masuk daripada depan, jangan masuk daripada belakang kalau nak senang. Okay. Lepas tu, kita pasang dia punya gun dulu korang. Contoh. Ni contoh lah korang kalau korang nak pakai yang jenis gun boleh panjang ni. Korang nak pakai gun yang jenis boleh panjang ni, korang kena pakai dia punya adapter. Okay, korang kena pakai dia punya adapter. Adapter dia ada kat dalam ni. Adapter dia dekat dalam ni. Korang kena buka Okay. Contoh buka kita bagi contoh dulu. Korang ambil yang color macam ni. Korang cari yang color macam ni. Lepas tu korang masuk. Bagi masuk dia punya adapter. Okay, korang dah ikat macam ni. Lepas tu korang masuk dia punya ni. Macam ni. Dia punya gun. Ni kalau korang nak pakai yang ni. Kalau korang nak pakai yang ni. Ni kalau korang nak pakai yang ni. Ini kalau korang nak pakai yang ni. Dia macam ni. Masuk je kat sini. Tapi kalau korang nak jenis pakai yang boleh adjust. Adjust panjang ni. Gun yang boleh adjust panjang ni. Korang kena pakai dia punya ni. Gun. Nozzle yang jenis panjang korang kena pakai gun. Masuk. Okay. Lepas tu korang jangan lupa. Dekat dalam ni dia banyak wasa getah. Korang kena pakai wasa getah dia ni. Dekat sini. Di setiap korang nak masuk extension, korang nak masuk gun semua, korang kena bagi dia punya getah ni. Biar tak leaking. Lepas tu korang masuk ni. Okay, korang bagi kat kuat lah. Untuk yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Korang kena masuk dia punya getah, baru ikat dekat sini. Yang kat bawah ni tak payah. Okay. Ni dia macam-macam dia punya gun lah. Contoh kalau korang nak pakai yang macam ni. Yang ada 3 mata ni. Korang tinggal masuk je. Getah dia dah ada. Getah dia dah ada. Korang tinggal masuk je. Korang tinggal masuk macam ni. Sangat-sangat mudah kan. Lepas tu korang nak bagi adjust panjang pun boleh. Okay. Ni untuk cara pemasangan dia punya gun-gun dia. Lepas tu, saya nak bagi tunjuk cara pemasangan dia punya sandang pula korang. Inilah sandang lah. Apa saja nak kena pasang bang. Dia punya gun, dia punya handle. Dengan nak pasang dia punya sandang saja. Itu saja cara nak pasang dia korang. Okay. Sekarang kita masuk dulu. Sandang ni bang, klip dia dekat bawah je bang. Klip dia dekat bawah je. Macam mana kita nak klip yang atas ni pula? Yang atas ni dia kan ada ni. Ada lock dia. Korang kena masuk daripada lubang dekat dia punya pump ni. Atas ni. Lepas tu korang bagi masuk. Masuk lagi. Buat macam tu je. Lepas tu yang ni baru korang klip dekat dia punya lubang bawah ni. Yang satu lagi pun korang buat sama macam ni. Okay. Sangat-sangat mudahkan korang. Lagi satu untuk sandang dia memang tebal cun. Kualiti dia baik. Untuk jenama Victa Victa TS20 ni. Okay. Macam tu lah. Okay, buat korang siapa-siapa yang dah tengok video saya ni, terima kasih banyak. Korang nak suruh saya buat video apa lagi, korang boleh komen. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa like and share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.